Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik kakak semua, apa khabar belakon-lakon? Hari ni abang nak ceritakan performance untuk ayah penelur Loughman Brown F2 berbanding Loughman Brown F1. So adik kakak tengok ni adalah ayah penelur Loughman Brown F2. Ayah abang biak sendiri. So kalau tengok color situ pun color dia pun macam-macam. Dia tak semestinya color coklat gelap belakon. Ada color putih, ada color macam-macam color lah, dia unik sikit. So ini adalah F2 yang abang biarkan daripada induk F1 yang abang beli daripada Varsity Agro dulu. So usia ayah ni menghampiri 2 tahun atau 2 tahun lebih sikit macam tu lah, abang pun tak ingat secara tepat. So kadar performance dia selepas hampir 2 tahun bertelur dah jatuh di bawah kadar bawah 50%. So bila dah kadar bawah 50%, rugilah kita nak bela dari segi kos dedok apa semua. So abang bercadai untuk tamatkan riwayat semua sekali ni, jadi ayah pencen. Dari segi saiz telur Loughman Brown F2 ni masih lagi comel, yang mana puratanya grade A, lepas tu kadang-kadang ada juga grade double A. Cuma untuk kita simpan ayam ni dengan tempoh yang lebih panjang, dia jadi tak wajar lah disebabkan kos makanan yang tinggi. Kos dedok yang sama menghasilkan telur yang makin berkurang. Dia jadi makin modal. Hak ni pula Loughman Brown F1 Certified Original daripada kilang. Abang beli di Varsity Agro Klang. Kalau hak tadi umur dia 2 tahun lebih sikit, hak ni 2 tahun lebih banyak lagi lah. Sebab hak ni adalah parent kepada F2 tadi. Untuk telur ambil masa 3-4 bulan, maka hak ni usia dia lebih kurang dalam 2 tahun setengah. Mungkin juga 2 tahun setengah lebih. Dari segi saiz telur, purata saiz B ke atas lah. B, A, double A. Dan yang paling penting sini kita nak cerita bab performance. Untuk Loughman Brown F1 ni, performance dia masih lagi di atas kadar 50%. Walaupun dengan usia 2 tahun setengah. Bezo kita bagi ori ni, bagi kopi ori. Hot kopi ori dari F2 tadi masuk 2 tahun, performance drop habis dah bawah 50%. Atau ekonomi untuk kita simpan dah dengan kos sedek. Hot ni masih lagi maintain kadar peneluran dia di atas kadar 50%. So abang akan simpan lagi lah hot ni. Hot original ni abang akan simpan lagi selagi mana kadar bertelur dia di atas kadar 50%. Bila kadar peneluran dia dah jatuh daripada kadar 50%, kita terpaksa pencingkan dia lah. Maka berakhirlah riwayat ayah Loughman Brown F2 tadi. Kita pencenkan dia semelih waktu. Sedap bos. So ayah pencen jadi molek. Terima kasih kerana sudi menonton dan support channel abang. Assalamualaikum.